Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dah tahu dah siapa yang tukar mengadu ni? Pengurusi DAP Melaka. Pengurusi DAP Melaka kata RSM member mengganggu ketenteraman awam. Aku kalau nak cakap kata resis tau, tapi ni betul tau. Kalau korang tengok video yang viral yang tahun ni punya, yang aku tak nak cakap ni, tapi aku kena cakap juga. Sebab nak bagi kesedaran sikit kepada puak-puak DAP bodoh ni. Ingat tak kes dekat Jalan Kebun ni? Ni. Dirempuh Ford Ranger. Mati. Ni. Meninggal dunia akibat dilanggar sebuah kereta pacak 4 roda. Ford Ranger tau. Ford Ranger dipandu oleh seorang lelaki maut dalam kejadian di Jalan Kebun dari arah bulatan Jalan Kebun menghala ke jabatan Kesas. Ni yang viral ni, kau ingat tak? Yang viral ni yang menaiki kereta, sebuah kereta jenama Road Ranger ke? Sekejap. Jangan bawa lagi. Bang, You mau pergi mana? depan saja. Sekarang ni you bawa macam ni, tayar you sudah pecah. Saya tahu. You tadi mau langgar tau. Saya sudah order tayar. You mau order tayar macam mana? Tadi you bawa sana sini. Dia tengah mabuk sekarang bang. Bang, dia tengah mabuk sekarang ni bang. Tayar dia pecah apa semua, dia bawa gila-gila ni. Ni semua orang dalam ni mabuk sekarang ni. Nak anggap orang tadi bang. Nampak tak geng? Itu orang Cina tau. Dalam keadaan tayar pecah, dia kata apa? Sudah order tayar. Ini kes tu kedua tau. Dan aku rasa bukan 1-2 je. Banyak lagi golongan type C ni duk mabuk, pergi kelab malam, lepas tu bawa kereta macam separuh nak mati. Dan yang paling dahsyat lagi, pergi langgar anak orang. Orang yang bekerja rider ke apa ke, kau pergi langgar je. Puncanya ni lah. Engkau boleh kata RSM member dah mengganggu ketenteraman awam. Habis yang pemandu Cina yang mabuk separuh nak mati tu, kau tak bising? Ha? Yang Cina mabuk tu kau tak bising? Inilah masalah bodoh, tahu tak? Aku tak nak cakap apa dia ni tahu sebenarnya, tapi bila dia ni buat statement, aku